Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula anna hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Ij'al majlisana hadha majlisan tardahu wa majlisan tuhaffuhu rahmah wa tanzalu fihi sakinah wa takhshahul malaikah wa tadhakkarna fi man indak. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, amal yang kau terima ya Allah. Bukakanlah ke atas kami pembukaan orang-orang yang arif, orang-orang yang berilmu. Rezekikanlah kami kefahaman dari para nabi, hafalan dari para rasul, dan ilham daripada para malaikat yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, Tuhan sekalian alam, jadikanlah majlis ini majlis yang engkau redai, dan dikunjungi malaikat rahmatmu, diturunkan ketenangan, diliputi para malaikat, dan disebutkan kami di sisimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ini dipertemukan lagi seminggu sekali insya-Allah untuk meneruskan bedah kita ataupun takhrij kitab tuan-tuan ada dalam itu, ringkasan birahan lengkap surah Nabawi, tahzibus surah Nabawi. Itu terjemah dia mudah. Dulu nak ngaji Arab tak erti, nak ngaji kitab lama, kitab kuning tak erti baca juga. Terjemah kat Melayu, bahasa moden dalam ni. Sampai ke setengah-setengah kita pula kena google gapo nama dia royak. Nak ayat moden lah. Kalau malah lagi nak menuntut ilmu tu lagu tu. Minal mahdi ilal lahdi, daripada kecil sampai kau nak sampai kali lihat menuntut ilmu. Lagu mana kecil daripada buaya, lagu mana menuntut ilmu buaya. Ingat ada agak-agak dulu. Duduk ada buaya dekat kenal lama nak kenal. Pak darahmu mari dah. Untukmu mari dah. Itu ingat tak? Tak ingat. Tak ingat orang kecil tak? Sebab daripada buaya menuntut dah ilmu. Itu ilmu lah panggil. Sampai kau mati. Masuk lihatlah hak tu email dia ayat. Jika didatangi kepadamu dua orang malaikat, belajar lagi. Siap ajar ya dah. Soalan sport. Jika ditanya oleh mereka itu, ma rabbuka? Jawablah Allah Tuhanku. Allahu rabbut, Allahu rabbi. Ajar sampai ke lihatlah. Jadi ilmu ni dimodenkan untuk kita mudah faham. Kita buka surat atau ngepek udah lah. Buka surat pertama. Allah mai bahar 5 minggu 6 minggu dah. Mau buka surat pertama hang getul mengaji dah. Kita boleh support sekali tu. Kalau baca sama sehari boleh ni, tapi pahadak Jadi nak takhrij sasa ni. Insya-Allah kita ni bermula dengan permulaan pertama, iaitu cerita Imam Nawawi cerita pasal fasal permulaan kalender Islam. Fasal permulaan kalender Islam. Kalender ni kan takwim sama. Kecik Arab takwim, kecik Melayu, kecik putih kalender. Takwim, permulaan takwim kalender Islam. Imam Abu Zakaria Yahya. Siapa dia Imam Abu Zakaria Yahya ni? Imam Nawawi lah. Nama sebenar lah. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, kata Imam Nawawi lah, bermulanya kalender Islam dengan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bermulanya kalender Islam ni bila berhijrahlah. Nama dia hijrah. 1 hijrah, 2 hijrah, dari 1440. Tak ingatlah. 47. 47 hari. Je khabar lagi tu. Dia rasa nunggu haji tu. Tak rapat tahun ni dia 4 benda sebab haji tak berhaji sekali tak tulis tahun. Tak hijrah dah.
Anda tak layak lagi 1446. Kita tengok 1447 pula insya-Allah. Jadi 1446 tahun itu dikira berdasarkan hijrah. Nama dah hijrah. 1446 hijrah itulah mari istilah hijrah. Bermula istilah mana? Daripada penghijrahan Nabi bersama dengan siapa? Abu Bakar. Daripada Mekah ke Madinah ke Yathrib. Segar tanya tu. Masa tu Yathrib lah, sebelum tukar nama Madinah. Nama Madinah tu Yathrib. Sebabkan Nabi tak suka nama Yathrib tu, tukar kepada Madinah. Selepas Yahudi tetar Islam parak, Nabi tak suka Yathrib tu sebab Yathrib tu diberi nama oleh Madinah orang Yahudi. Tukar kepada Munawwarah, tukar kepada Madinah, ditambah oleh para sahabat dia. Kemudian ada khulafa, kemudian kepada tabi'in semua siapa jadi Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Siapakah jadi Madinatul Munawwarah? Asal dia nama Yathrib. Perkara ini disepakati oleh para ulama. Dan pelapornya ialah juripuk lah. Pelapor tu ripuk. Ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-17 Hijrah. Tuan-tuan yang mati Allah. Bila kita sebut tentang Islam ni, tahun baru Islam ni, kita ingat sekarang sama-sama pun. Standby baca doa akhir tahun. Baca doa awal tahun. Waktu kita ingat sama. Sedangkan ada benda di sebalik maksudnya awal hijrah tu, tapi janganlah kita duduk sejenak, duduk tanya, duduk fikir. Apa Islam ni bermula dengan tahun hijrah? Apa tak mula dengan tahun Nabi Maulud? Sekala-sekala kita ambil benda tu, benda baru lahir. Kata kita pegang usia benda tu, usia baru lahir. Manusia lah contohnya. Umur setahun, berapa umur setahun? Sebab dia beranak tahun lepas. Umur setahun. Dah berapa pakcik umur 76 tahun ni? Sebab beranak 76 tahun lepas. Jalan ke tak? Tapi apa Islam ni, dia tak ambil satu hijrah, kalender ni, dia ambil hijrah. Dia tak ambil daripada Maulud Nabi. Dia apa Islam ni tak ambil, kiraan Islam ni tak ambil daripada Isra' Mi'raj. Sedangkan pensyariatan solat tu pada Isra' Mi'raj. Pengukuh asal Islam tu pada Isra' Mi'raj. Apa tak ambil pada nuzul Quran? Apa tak ambil masa apa? Masa Nabi terima wahyu pertama surah Al-Iqra. Apa tak start situ? Sebab situ juga tanda aras Islam. Apa startnya hijrah? Apa boleh jawab? Apa startnya hijrah? Kerana ini adalah kebijaksanaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bijaksananya Umar ni pilih peristiwa hijrah ni, bukan sekadar sebab nak buat kiraan apa hari ni. Tapi dia nak kira sebagai satu benda hak teragung sekali dalam Islam. Iaitu bermulanya sinar Islam yang pertama. Ya, minaz zulumat ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Daripada penindasan kaum Quraisy ke Islam, siapa-siapa Madinah rupa-rupanya orang Madinah sambung amalek. Sedangkan masa tu orang Quraisy yak dengan kepung Nabi dengan Abu Bakar, diguasa, lekat tengah jalan, khianat tengah jalan dan sebagainya. Siapa-siapa di Madinah cahaya menyinar muncul. Situlah bermulanya kegemilangan Islam. Kalau ikut orang lagu tu tak? Ikut tanya beranak, benak kena maulud, nak sambung maulud, sambut ke dengan hijrah. Apa jadi tak? Kalender Islam ni tidak bermula dengan maulud Nabi, tapi bermula dengan satu tindakan, satu pencetusan hebat. Satu cetusan yang hebat iaitu hijrah. Satu pencetusan hebat iaitu hijrah. Tapi ramai pula ambil, bukan ramai lah, adalah seorang dua isu berlaku 4-5 tahun lepas. Isu apa? Isu Palestin. Adalah seorang menteri, dia kata, minta maaf sebut lagi tak. Dia kata isunya apa? Isu pasal orang Palestin ni wajib melarikan diri, jadi pelarian. Apa dia ambil nisbah kepada Nabi pun pelarian juga dulu daripada kaum Quraisy. Na'udzubillah. Dia kata Nabi pelarian juga. Kata kalau bukan bidat dia nak kecek.
Kalau pun bukan doktor, jangan pergi pisah pada orang. Tak? Kalau bukan driver taksi, tak? Kalau bukan driver kereta, tak? Jangan nak bawa kereta. Tepuh dia. Kata Nabi pun dulu lari daripada kaum musyrik Mekah. Gitu tempat selamat. Dia kata orang Palestin pun lagu tu lah. Patut lari daripada Gaza tu pergi tempat selamat. Dia samakan Nabi tu sebagai pelarian. Sedangkan hijrah tu nama dia hijrah. Cari satu tempat, cari satu titik permulaan lebih better, do better than daripada learn ni. Comel daripada learn ni. Kita kena berhijrah tak? Sebelum sampai pada Jun, nak mana pula agak-agak. Ramai orang berhijrah. Sebelum duduk Batu Jung, contoh kata benda ni, duduk mana? Duduk Gua Musa. Berhijrah mari Batu Jung. Apa sebab Batu Jung? Boleh kita mulakan satu hidup baru. Ada hijau, beri tanah getah, beri tanah sawit, contoh kita kata. Mana kata daripada tempat kita boleh hidup, tapi kita pergi tempat comel sikit lagi. Itu panggil hijrah. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalaulah pelarian, itu panggil huruf. Jauh tu, situ beza dah. Huruf ataupun selagi laji. Tu lari. Lari daripada tempat ni gocah, pergi tempat selamat sikit. Tu lari. Tu huruf. Jangan tukar pelarian dengan hijrah. Nabi bukan pelarian, Nabi berhijrah. Duduk Makkah tak boleh hidup kah? Boleh hidup Nabi, tak ada masalah. Allah tolong. Siapa kali boleh ganti tempat tidur Nabi tak? Nabi tu ubik daripada rumah mula-mula kena kepung kat kaum Quraisy. Bawa ja'alna min baini aydihim sadda. Mula-mula Quraisy tidur kepung rumah Nabi. Boleh hidup, Allah tolong. Tapi apa Nabi hijrah ke Madinah? Sebab situ janji dah di perjanjian Aqabah. Kenapa? 2 kali perjanjian Aqabah berlaku. Yang kali kedua tu orang Madinah kata mari pergi Yathrib, kita kira sana. Nabi sapa dalam keadaan Madinah tu sempurna dah, disambut oleh kaum Ansar. Sebab itulah berhijrah ni jadi satu titik permulaan hak molek untuk Islam. Jadi situlah Umar ni meletakkan pengiraan hijrah bermula daripada situ. Sebab apa? Sebab niat atas niat Nabi tu. Atas niat hijrah tu lagu mana. Tulisan ini menghimpunkan beberapa peristiwa yang masyhur dalam setiap tahun Hijriyah sehinggalah tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kumpulkan pada tulisan ni letak peristiwa-peristiwa masyhur. Peristiwa-peristiwa yang sahur dan setiap tahun Nabi berada di Madinah. Kita lah ni mungkin kita tahu cerita, tapi kita tak tahu turutan. Tak tahu cerita Nabi. Tak tahu cerita apa perihal isteri Nabi. Tahu Nabi ada berapa isteri, tahu Nabi ada berapa anak, tahu perang Khandaq, tahu perang Badar, tapi kita tahu turutan. Adakah Nabi siapa perang lalu Madinah? Jadi kitab ni disusun satu persatu. Kesemuanya ialah 10 tahun. Imam Nawawi susun buat 10 tahun. Kalau kata orang putih kata timeline, garis masa 10 tahun. Apa 10 tahun tulis? Sini soalan sedap ni. Apa Imam Nawawi susun 10 tahun masa peristiwa Nabi di Madinah? Apa 10 tahun? Sebab Nabi wafat pada tahun ke-11. Habislah. Tahun ke-11 tu tahun kewafatan. Cerita lain lah. Jadi kembangkitan Islam di Madinah 10 tahun pertama di Madinah. Selepas tu berlakulah cerita-cerita lepas tu pemilihan Khulafa' Rasyidin dan sebagainya. Kita tengok hari ni tak habis tahun pertama sajalah insya-Allah. Tahun pertama panjang tahun pertama ni pun orang buat takhrij huduh-huduh lah. Tahun pertama Nabi SAW membina Masjid Nabawi dan rumah baginda. Gapo Nabi buat mula-mula? Bukan kali ikut memang asalnya Nabi bina Masjid Quba. Pertama, asas. Nabi sampai ke Madinah, Masjid Quba yang pertama. Tapi itu adalah sebagai asas standar. Selepas daripada Nabi, sebelum jumpakan kaum Ansar,
Nabi bina Masjid Quba. Masuk ke kota Madinah, Nabi jumpa Kam Asa disambut di Sakifah Bani Sa'adah tu. Itu barulah cerita masuk kepada proses hari pertama Nabi di mana? Nabi di Madinah. Apa nama Nabi buat bila masuk di Madinah? Bina masjid. Bina masjid dan bina rumah sendiri. Ada. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah selepas hijrah, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi membina masjid. Letak masjid dah. Cerita masjid ni panjang kisah dia, banyak cerita dia. Diperbuat daripada tiang Masjid Nabawi, diperbuat pada kayu, batai kayu pokok kurma. Batai kayu stoker gitu. Riwayat kata batai kayu stoker. Sebanyak 7 tiang. Situ tu cerita lain, cerita semula. Ini menunjukkan bahawa Islam ni bukan sahaja memulakan tempat ibadat, Nabi buat rumah juga. Sebagai pusat komuniti, nak menyatakan asas adanya pusat, Nabi duduk mana, adanya tempat ibadat. Nabi dibina rumah mana Nabi ni? Mana rumah Nabi di Madinah? So dah banyak soalan Ustaz ni. Mana rumah Nabi Madinah? Hak sama dak berebut Raudah. Tu rumah Nabi tu. Berebut nak masuk tak. Lah ni dia guna apa? Nusuk. Tak, boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Asal kau booking awal. Alhamdulillah, comel lah dia buat. Boleh duduk 10 minit sore, tak sampai 10 minit pun. Kira-kira 5 minit gitu boleh masuk. Kalau tidak boleh masuk dulu, berebut nak masuk. Yang beratur tak boleh masuk. Yang pagi, pas malam baru boleh masuk. Duduk dari Raudah. Duduk mana? Duduk rumah Nabi. Dekat ke jauh ke Raudah tu? Naik bah. Agak-agak. Ada tak? Jadi masjid tu lah. Di mihrab di masjid tu, itu rumah Nabi SAW bersama Aisyah. Lepas tu bapa Nabi buat rumah dekat masjid. Kita rumah jauh pada masjid ni tak ikut sunnah aja dia. Sudah mikir jauh-jauh, mikir tak jauh tak adil Nabi tak. Yang mikir jauh. Sahabat lu mikir ada sahabat-sahabat lu sedih. Nabi gurau apa? Orang tua dia tak boleh masuk syurga. Sedih dia. Apa dia mikir? Dia mikir Allah aku tua baru kena Islam, tak masuk syurga. Sedih mata dia. Sebab masuk syurga saya semua jadi muda semula. Baru suka. Serupa lagu ni tak? Nabi buat rumah dekat masjid. Lepas tu keliling masjid belakang lagi kita rumah. Tak juga. Dekat dengan masjid ada faedah, ada kelebihan, ada fadilat. Jauh dengan masjid, Nabi bagi hadis khusus. Ganjaran khusus untuk rumah jauh masjid. Mana tu? Duduk jauh kerana pahala melangkah kaki. Duduk jauh kerana melangkah kaki. Tinggal dekat masjid kerana mudah nak pergi masjid. Tapi asah dia lebih kurang. Asal kau mari masjid benar. Kalau dekat pun apa ramai tak mari. Kalau orang dekat dia ke subuh-subuh rasa ngari Isa tu ikut 10 tikat masjid. Habis kan munda tu mungkin nak tak usir ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmizi dicatatkan hadis hasan bahawasanya apabila kamu melihat seseorang pergi masjid, maka saksikanlah bahawasanya dia tu orang beriman. Duk jauh rapat nyuk. Nabi cak dah ni lah orang beriman. Kalau dia jauh, kalau dia dekat, apa tak lagi. Ada. Bila duduk kat masjid ni, dia nampak selalu bahawasanya dia ni memang nak ke masjid. Tak biasa-biasanya masjid ni dibina sebelum rumah ada, biasalah. Sebab jalan raya dulu. Jalan raya duk buat jalan ni sebab ada rumah. Dengan cerita dulu lah. Tapi lah ni jalan raya ni cari jauh pada rumah tak kena bayar lebih. Dulu ada. Kalau cerita belah-belah lalu ada. Orang duk berebut nak tepi jalan belakang. Ada. Apa sebab takut. Ada. Lah ni jalan lari pada orang. Ada air pasal tu. Jalan duduk dekat rumah orang. Bak mudah orang je nak topel lah apa, nak beri kemudahan ke orang tak. Dan jalan lari pada orang, duk masuk kelapa sawit lah apa semua apa, duk kena bayar lebih. Jadi gitulah masjid. Biasanya masjid ni dia dulu duduk, orang main khumung. Main berebut. Dah. Kalau lalu kat rumah tanah-tanah sekitar masjid kat.
Mahal-mahal belaka tu. Kesimpulannya hak duduk rumah jauh, pahala dia pahala melangkah. Tapi janganlah duk fikir Allah tak naik kereta, tak naik motor. Maka kira pahala melangkah kat pakak tak naik motor. Nak naik sikap, wah sikap kayu nampak kaki jalan. Motor perih, tak nampak perih, tak nampak langkah tak. Tak dekat dengan masjid. Tanda kita ni orang beriman, memang kita nak ke masjid. Tanda kita ni mujahadah, nak pergi semua semaya di masjid. Dua-dua ni ada kelebihan. Yang penting kita istiqamah ke masjid. Hak jauh jangan sedih, sebab Nabi janji dah. Orang jauh masjid, langkah dia tu sah-sah dia nak orang beriman. Hak dekat masjid jangan tak mari. Hak penting pakat mari masjid. Di tahap pertama juga, yang kedua itu persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Muhajirin ni orang berhijrah, ansar ni orang di situ. Ada bila janji dah di perjanjian Aqabah yang kedua tu, setuju dah belaka nak sambut Nabi di Madinah, maka situlah Nabi menyusun persaudaraan. Cerita sedap kalau cerita molek pasal sirah ada. Lagu mana sambut Nabi. Siapa semua berebut. Suruh duduk rumah dia. Suruh duduk rumah Nabi. Suruh duduk rumah dia, Nabi dengan Abu Bakar. Oh ni mari salat, suruh duduk. Ada. Siapa-siapa sambut dengan apa? Tala'al badru alaina. Tu masih situ. Kau asal lah buat qasidah tu. Nabi siapa? Ada. Sore ni mari pergi, sahabat ni mari pergi apa? Pergi ambil barang Nabi. Ataupun pergi hutang Nabi. Dua riwayat situ. Ada. Nabi katakan takkanlah lebih kurang ayat dia, takkanlah nak tinggal hutang dia sore. Mana lagi dia duduk tempat rumah orang sahabat tarik hutang tu lah. Dan sahabat-sahabat dia pula tuan-tuan, jangan diingat semua sahabat ni sama. Cerita ni kita kepahal satu hari nanti, lepas kita faham sirah Nabi ni, kita akan faham dua jenis sahabat. Sahabat awami dengan sahabat dekat dengan Nabi. Sahabat dijanjikan syurga dan sebagainya. Ada kategori sahabat. Sahabat awami kan, dia hidup sezaman dengan Nabi lah. Tapi tak semestinya dia beriman sepenuhnya, soleh. Tak semestinya soleh. Sebab tu munculnya munafik dan sebagainya, fasik dan sebagainya. Persaudaraan inilah menunjukkan kekuatan umat Islam. Sokong membantu. Siapa hari ni? Kita kalau Islam sama Islam tak? Benda kalau orang balas tak? Antara benda kita boleh cegah dia, kita hanya Islam tak? Islam. Takkan kita sama Islam nak balas. Benda tu lah hak Nabi tunjuk dah dulu. Islam sama Islam tak? Boleh disatu padukan. Dan Islam dah ke kawan asal pada masa tu? Islam dah kah? Nabi bawa siapa tu? Islam dah. Di perjanjian Aqabah kedua, ada sahabat pergi berdakwah sebelum pada Nabi pergi. Orang kata mudah kat cek lain, cek jalan. Ada. Bila sempurna belaka tu, itulah berlaku peristiwa penyambutan Nabi di Madinah. Yang ketiga, nak regah lah sikit, kita takut juga Nabi masa. Ada. Yang ketiga, Abdullah bin Salam memeluk agama Islam. Imam Nawawi letak nama Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Penting lah. Apa tak ada letak sahabat-sahabat nama hak sah masuk Islam. Perhijrahan tahun 10 tahun pertama ni, ada yang mana dia kata kehebatan Islam pada itu adalah Abdullah bin Salam memeluk Islam. Jadi dengar nama Abdullah bin Salam. Sebab tu Imam Nawawi kumpuh tu molek ni, nak bagi kita dengar belaka. Abdullah bin Salam ni seorang tokoh sangat-sangat penting dari Islam. Hak menjadi penanda aras kepada keseragaman agama samawi. Terutamanya kalangan orang Yahudi di Madinah pada masa itu. Abdullah bin Salam ni asalnya dia Yahudi. Dia pendeta Yahudi. Setengah riwayat kata dia pendeta Yahudi, orang yang sangat-sangat alim dalam agama Yahudi. Seorang yang sangat berpengaruh dalam Yahudi. Potong email lah kata tak. Email patujung, email muda patujung. Kenal belaka. Tiba-tiba Abdullah Salam ni peluk Islam. Yahudi pendeta
Orang kagumi sekarang ni peluk Islam, Yahudi. Sebab tu dia letak nama dia dalam kitab ni. Sebab apa? Sebab Yahudi ni paling kerah kepala, paling kerah pedar sekali. Lama kalau masuk Facebook ni kena jat tak? Sebab sebut Yahudi. Model gitu, kalau sebut pasal Yahudi, sebut pasal Israel, mata kena tahu lah dia tu. Tak? Kena belak ke Facebook. Biasalah kan dia. Soalan agama, Abdullah ni seorang yang alim dalam agama Yahudi, yang berpengaruh dalam kaumnya, orang Yahudinya, sebelum dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Lepas masuk Islam, sama-sama dia musuhi. Lagu tu lah Islam sama-sama pun dah. Ada. Dia keturunan Yahudi, Abdullah Salih. Ada. Sebelum peluk Islam, orang sangat-sangat berilmu, banyak dihormati oleh kaum Yahudi, dan nama khasa dia pun comel dah sebenarnya, Husain. Apa nama dia Husain? Nama dia Husain bin Salam. Masuk Islam, ditukar nama dia Abdullah bin Salam. Salam tu masuk comel dah, sejahtera. Husain nama comel dah masuk dia. Situlah membuktikan bahawa dia sebenarnya penganut agama Yahudi, bukan Yahudi lah, penganut agama Samawi betul-betul, anak ahli kitab betul-betul. Ada percaya bahawa satu hari nanti ni akan munculnya seorang Nabi. Siapanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar di Madinah. Dia tengok percakapan Nabi, dia tengok cara dakwah Nabi, skopos putih. Seperti mana dalam kitab ke apa Yahudi? Zabur ke? Injil ke? Taurat. Kalah. Lagi pandai dah. Baik. Jadi dalam dia Abdullah bin Salam ni ataupun Husain ni, dia mencari kebenaran. Tiba di Madinah, dengar cerita pasal Nabi, dia jumpa Nabi, dia ngita Nabi, dia teh Nabi, dia teh Nabi. Dia serupa dengan Salman Al-Farisi, teh Nabi. Salman dulu ni orang Majusi di Parsi. Majusi ni ke apa Majusi ni? Sembah api. Dia pergi api Salman Farisi ni sebenar cerita dia. Masuk Salman mata dah. Kamu pergi ada sini takut lagi point. Salman Farisi ni cerita dia jom apa? Dia pergi api untuk orang Majusi sembah. Dia duduk terfakur, duduk semikir semata api ni mampu sembah buat apa? Tak? Dia piduk pun tak, sembah pun tak, api mampu. Jadi dia pun carilah seorang pendeta, kata mudah kat, Kristian lah. Tak? Cari pendeta Kristian. Sebab masa tu kuatlah pengaruh agama Samawi Kristian ni dengan agama Majusi. Tak? Cari pendeta, rahib kan? Cari rahib. Dia kata ajar-ajar dia tentang agama Samawi. Dia kata kalau betul mu nak, seperti mana dalam kitab Injil ni sebut, adanya seorang pengutusan Allah terakhir. Dia ada tanda-tanda dia, 3 tanda. Sama start belajarlah tanda ke apa nama utusan terakhir. Pertama, dia tidak makan sedekah. Dia hanya ambil hadiah. Pertama, dia tak makan sedekah. Kedua, dia hanya ambil hadiah, makan hadiah sahaja. Minta maaf, sorry, 3. Pertama, dia tak ambil sedekah dan dia hanya ambil hadiah saja. Kedua, dia bawa satu benda hak orang semua tak suka. Yang ketiga, di pundak di belakang dia, di punggung belakang Nabi tu ada satu tanda. Salman pun jalan lah dari Parsi ni, lebih kurang berapa? 2,000 kilo rasa lebih kurang. Jalan, terkira berjalan ke. Kalau kata kau masa tu ada kamu terbang, nak kata terbang ke? Mustahil lah tak? Nak otak ke? 2,000 kilo lebih kurang. Jalan daripada Parsi. Mari ke Madinah. Masa tu rahib tu kata, bukan sebut nama Madinah, bukan sebut nama Yathrib. Satu tempat hak banyak air, bagi ciri-ciri je. Satu tempat hak banyak air, hak orang ramai suka duduk, tempat tu tenang dan dihujani, diduduki oleh ramai Yahudi. Madinah penuh Yahudi dulu. Sebab Yahudi ni bijak dah, dia cari satu tempat hak tenang. Pasti dia galak nak ke Masjid Aqsa tu, dia galak nak ke Palestin. Tak? Nak juga. Dulu lagi. Nak ke Madinah.
Maka berjalanlah Salman Farisi cari-cari, jumpalah duk perhati lama duk teh Nabi. Dia teh kan dia terawih sedekah. Dia isytihar. Nabi duduk dengan sahabat. Oh ni sedekah ni. Lebih kurang lah ayat kata gitu, kata kecak sarak lah. Mungkin kita jumpa Kelantan kan sedekah ni. Dia perhati Nabi tak ambil ni. Lama kemudian tu dia berisytihar buat ni hadiah. Nabi ambil. Dia kata tu salah satu hak rahik dia kata. Hak pendeta dia kata lagu tu. Yang kedua memang betul lah pada masa tu Yahudi ni sangat marah ke Nabi. Kaum Quraisy marah ke Nabi. Tahu dah. Masyhur dah Nabi ni kan marah benci. Kedua dah tanda dia. Yang ketiga tak ingat dah kisah lagu mana Salman tu. Dia tengok belakang Nabi ada tanda-tanda. Tanda lagu mana? Tak diceritakan je lah. Apa nama tanda tu? Nanti kalau mencuba cerita. Jadi macam tu lah juga. Abdullah bin Salam ni dia teh. Bukan cara sama, cuma dia teh seperti mana yang terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat lah. Yahudi ni Taurat. Rupa-rupanya kitab Taurat ni cerita dah ada Nabi akhir zaman. Serupa dari kitab Injil tadi, ada Nabi akhir zaman, Nabi terakhir diutuskan oleh Allah. Mana kata Abdullah Salam ni dia ada pendeta, dia terimad dah. Dalam kepala belakang dah. Kalau kata Taurat tu ada 40 juz dalam kepala dia. Dia pegang bahawasanya adalah ngelah-ngelah tu seorang Nabi. Dan mari ciri-ciri Nabi ni mempeluk Islam dia jelas. Haru biru lah habis orang Yahudi yang satu. Awak nak tak emang aku. Molek-molek pakoh yang ni tiba-tiba pakoh yang ni. Ada kalau kita tak. Molek-molek kau ni kau ni. Pelik. Ada kalau kita lah. Ini bukan nak tak emang aku ni. Ada. Molek-molek dia tetap dia pergi kepada kitab Taurat, tiba-tiba percaya ke Nabi Muhammad. Nah, diceritakan juga diriwayatkan Abdullah bin Salam ni tertarik dengan perkataan Nabi, kecek pasal Nabi, ada. Dan Nabi pernah kecek juga. Nabi tahu belaka pasal kitab Taurat. Dia pun percaya dan dia pun segera meluk Islam. Jadi haru biru lah orang-orang Yahudi pada masa itu. Lantas dia ada riwayat kata ada Abdullah bin Salam ni buai baju, kalau jubah tu email lah, jubah rahik tu buai bukan kepada identiti Islam. Tak ada, tak apa lah badan dia tu ciri-ciri seorang orang Yahudi. Selepas tu lah banyak Yahudi hak ikut dia pada masa tu pun masuk Islam. Madinah hak banyak Yahudi dah tu dibawa masuk Islam oleh Abdullah bin Salam lah. Sebab itulah Imam Nawawi fokus. Setahun pertama ni Nabi berjaya bawa masuk Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam lah satu-satunya sahabat, bukan salah satunya sahabat hak boleh kecek kira dengan Yahudi. Yahudi ni bering. Sejak dulu sampai lah ni bering. Sejak bila? Sejak Nabi Musa lagi bering. Nabi Musa dengan mari mukjizatnya banyak dak tolong orang Bani Yahudi ni di Mesir daripada kena tindah ke Firaun. Molek-molek boleh ikut Nabi Musa. Nabi Musa naik bukit Jabal Sinai, Bukit Sinai tu. Turun-turun sembah lembu. Ada. Kalau kita percaya ke orang ni tak, siapa kesuk kita percaya ke tak? Kita ada sayang seorang ni boleh ukah pokok salak. Pokok salak boleh ukah tak? Tak boleh tak? Tapi ada sayang seorang boleh ukah pokok salak tak? Kita kan kita dengan dia agak-agak. Oh hebat mu. Lepas tu sayang kita katakan lah, aku akan ajarmu cara ukah pokok salak supaya aku boleh ukah ni selepas 10 tahun nanti. Agak kita tunggu tak? Tunggu rasa. Lama bila jumpa cukup 10 tahun 2000. Itu janji 2020 dan jumpa 2030 cukup 10 tahun. Muayyan nak ajar aku ukah pokok salak. Agak gitu ke tak? Ingat tak? Ingat. Tapi dok Yahudi ni tak. Nabi Musa naik sebentar aja Bukit Sinai tunggu-tunggu sembah lembu. Bering. Sembah lembu. Ada bering. Ada. Begitulah Yahudi ni bering tak bering je. Tapi dah berjaya dilembutkan oleh Abdullah bin Salam. Ada orang Yahudi, hak pendeta Yahudi masuk. Dan yang keempat yang terakhir ya pada tahun pertama hijrah Nabi ini apa berlaku? Itulah berlakunya pensyariatan azan ada pensyaratan azan. Berlakunya azan yang pertama adalah
Semasa di Madinah lah, tahun pertama lah. Azan diwahyukan pada tahun pertama selepas Nabi berhijrah. Tak? Orang Islam makin ramai di Madinah. Orang lama ke orang ramai. Hak Yahudi di Madinah hak banyak sekali tu pun sela-sela masuk Islam. Ada juga Yahudi berim pun ngelah-ngelah. Tak ada. Kesudahan Yahudi lagu mana? Nabi ambak. Selepas apa? Selepas betul-betul Islam ni. Dan dia selepas sapah pada masuk di Madinah, gapan Nabi buat pertama seterusnya iaitu lagu mana nak panggil rasmi. Ada sahabat cadangkan guna loceng, keting sopong Nasrani, Kristian. Ambo duduk jodoh tu bunyi sama. Keting masuk waktu tu. Awak ni gerak masuk waktu tu. Apa dia lah masuk waktunya. Pada saya kabut tak pergi semaya. Pak dia pun lebih saja loceng. Okey, kita kalau bunyi bel pergi semaya. Dia bunyi cerita keting tak ada serabut pergi semaya. Ada. Ataupun tiup sebut yang pun tahu kepada Yahudi. Tiup tanding apa panggil? Tanduk. Kalau tengok kat seposat sofong tu lah. Fan Yahudi tak. Nabi tak setuju. Pak menyerupai. Tapi duduk tak lama lepas tu Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, cerita mengalah Kedah ni dah belah Kedah mesti bulan semula takut tak ingat. Mimpilah malaikat mari ajar cara lafaz azan hak lengkap. Abdullah pun ceritalah ke Nabi. Kemudian Nabi kata benarlah itu mimpi, dan ajarkanlah kepada Bilal kerana suaranya lebih lantang. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Ini hadis sahih. Nabi suruh Bilal jadi muazzin sebab suara lantang. Tu yang hadis dia. Nabi suruh Bilal sebab suara lantang. Sedap nak suara Bilal, tak ada cerita mana-mana hadis. Merdu nak suara Bilal, tak ada cerita mana-mana hadis. Ada macam-macam cerita ustaz-ustaz yang tak merdu suara Bilal bin Rabah ni siapa burung terbang boleh mampu. Tak cerita. Nabi tak cerita pun. Nabi ayat suruh Bilal tu sebab suara dia kuat. Orang Bilal orang Afrika kulit hitam. Suara dia gagah. Bila berazan, itulah dijangka azan yang pertama adalah Islam, dan azan itulah menjadi syiar utama orang Islam. Siapa kena ni? Tapi kita Malaysia ni hebat. Malaysia yang berlaku. Semua kerja di Bilal. Nak best sikit, cari tak Bilal seorang. Istilah dia Bilal tu ambil bernama lah, Bilal bin Rabah. Kalau lain dia panggil tukar azan lah. Malaysia asal nama dia Bilal. Kita nak katakan adalah kamu dia. Bilal bermaksud orang yang melakukan azan. Tak apa lah. Memang kita guna bahasa Melayu lagu tu. Tempat lain dia panggil muazzin. Tukar azan. Juru azan. Dan azan ni bukan sekadar panggil semaya, tapi ialah panggil simbol keimanan kita, simbol Islam kita. Kalau tak ada azan ni ia tak ada zuk. Siapa ke azan Bilal ni tak? Satu cerita tu selepas Nabi wafat, Bilal ni kembali ke kampung dia semula. Lama tu di Husain ni mari tu, Hasan Husain mari tu. Maaf macam cerita sahabat mari pujuk. Bilal balik semula ke Madinah. Bilal azan semula. Deru mari semaya. Dok kata Nabi hidup semula. Apa sebab Bilal mari azan? Lagu tu tak rindu dia Dan Bilal pun binalah kalau pergi Mekah tu, di Madinah tu dia ada Masjid Bilal tu, tempat Bilal buat rumah dekat dengan berdekatan dengan Masjid Nabi. Allah tidak teruskan wahyu kepada Nabi tentang azan. Apa kena ke sahabat? Apa kena ke Abdullah? Apa wahyu-wahyu lain dari Nabi? Nabi siapa? Tapi kok Bilal pasal azan ni masuk ke Abdullah mimpi. Apa agak-agak? Gaji fikir sebelum ni. 30 juzuk semua daripada Nabi, daripada malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi azan ni daripada sahabat. Nabi setuju. Sebab pertamanya dia bukan persyariatan hak besar lah. Kalau salah sebut azan ke, orang tak marah mana.
Tak, dengan peliknya dan sebagainya. Ada, dan nak menilai juga bahawasanya suara sahabat ni pun bernilai. Bukan ikut para Nabi semata-mata. Kalau sahabat ayat ni pun Nabi setuju. Sebab itulah ada Nabi kata tu bukan mimpi main-main, tu mimpi yang betul. Jadi syura kepada para sahabat ni. Ada, jadi adab kepada kita. Ada, kalau orang lain bagi caranya, bagi pandangnya pun kita kena terima. Bukan dia ikut kepala tak email belakang. Maaf nak mau tak email. Ada, bukan ikut kepala tak email belakang. Kadang-kadang kena dengar juga buah-buah tak siap. Kadang-kadang kena dengar juga buah-buah tak bila. Ada, kadang-kadang kena dengar juga buah maaf lagu mana lagu ni tak. Jadi bukan daripada satu sumber hak Nabi-Nabi semata-mata. Jadi itu dah nampaknya bahawasanya Islam ni tersamuh. Terima hak molek tu diterima. Sebelum tu Nabi tanya dah, sahabat kata ketuk loceng, tiup seruling, Nabi reject. Mana bicara ada syura, ada bicara dia. Jadi azan ni dah penting sampai kelar ni. Kalau kita tak bunyi azan kita pula besar akal. Kalau ikut sampai moden lah ni kan, pada pakai ke WhatsApp lah. Tak bila WhatsApp lah grup apa kan, masuk dah waktu zuhur, padai tak lebih dah. Tapi tak jadi. Apa dah dia punya syariatan tu masuk dalam jiwa kita siapa lah ni tak bunyi bel. Bagi orang beriman ya bunyi bel, aku kena pergi semaya. Aku kena semaya awal waktu. Jadi tunggu bel juga untuk buat-buat perkara. Lah kita buat apa zuhur? Bila masuk zuhur bunyi bel zuhur tu. Tak tersemaya. Kalau kita tengok jam pukul 4.30 contoh lah. Zuhur asar pukul berapa ni? 4.40 ke berapa asar lah. Atau 4.30. Tak ada pukul 5 lah jatanya. Gapo kita persoalkan mula-mula orang beriman. Tu lah. Tak punya bel gini. Yalah kata. Bukan kita kata masuk dah bel ni. Tak. Masuk dah waktu asar. Tak. Kita kata kalau tak punya bel ni. Sebab tu jiwa kita melekat dengan azan. Kena mudah kata bila kata WhatsApp lah gerak masuk dah bel, masuk dah waktu memang yang belakang dah. Jadi azan ni bukan turun terus daripada langit, tapi melalui mimpi Abdullah bin Zaid. Maknanya kalau lah selagi dua lagi kita mimpi dapat projek, jangan makan sore lah, lebih jangan email lah. Contoh lah. Jadi kita pelabih tahun pertama tu banyak pula 10 tahun dan 10 malam lagi nak pelabih. Alhamdulillah lah kita pergi sikit-sikit. Tak boleh banyak-banyak, takut lipah. Mu bimbing juga, takut salah kecek salah sebut. Moga bagi rekod. Kalau bagi tak takut, kita berani dah lebih-lebih. Wa'iyazbillah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di sini. Berapa bulan ni? Tengok dah. 30 orang akhir bulan lain ni. 30. Tahun kedua itu peristiwa pertukaran Kaabah. Masjid Kiblatain arah kiblat pada 16 atau 17 bulan selepas hijrah tu. Pada bulan Syaban. Kita akan bincangkan kalau ada rezeki panjang umur minggu depan insya-Allah. Allahumma ja'alna jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'al ma qulna wa sami'na hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina wanfa'na bihi fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan perpisahan kami perpisahan diberkati dan terpelihara daripada dosa. Janganlah ada di kalangan kami yang rugi ataupun terhalang daripada rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami sampaikan dengan dengar ini hujah yang membela kami di akhirat kelak insya-Allah. Ya Allah, berkatilah majlis ini. Kalau ada tersalah cakap betul, kalau ada bukanlah kita tak faham, tapi kalau rasa mengatuk adik kita kira mengatuk atas jalan ilmu ya Allah. Jadikanlah ilmu ini bermanfaat dunia akhirat dan jadikanlah kami orang bukan dengar saja tapi kami akan beramal dengan ilmu ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.